Question 3 is question on linear momentum. In the question, you are given the force, the mass, and the time, and initial speed u. Question 1 asks you to calculate the change in linear momentum. So change, awak nampak je change, it's delta. This one is delta P lah, change in linear momentum. Delta P is technically P final tolak P initial, which is equal to mv minus mu. Tapi untuk soalan pertama ni, awak tak boleh guna mv minus mu sebab awak tak ada v. So, awak kena fikir cara lain untuk kira delta P, iaitu kalau awak tengok list of formula, delta P is actually impulse. So, J is equal to delta P. Kalau nak dapatkan delta P, maksudnya awak kena kira impulse lah. Tapi, kita tak ada nilai impulse kan. So, tengok cara lain untuk kira impulse. So, ingat ni formula dia semua. First, you can calculate impulse using delta P. Second, you can calculate impulse using F delta T. And third, awak boleh kira impulse daripada area under F T graph. Saya boleh kira impulse menggunakan F delta T sebab saya dah ada force dan juga time. So 10 times 2, 20. Okay, ramai yang sampai ke sini tapi salah unit. Why? Macam mana boleh salah unit awak? Tengok je lah balik formula ni. Force is Newton and time is in second. So Newton second. Ataupun tengok P. P mu kg meter per second. Macam mana unit boleh salah? Rugi awak. So this one is 1 mark and 1 mark. That second question asks you to calculate the final speed, which is V. Kita dah keluar dah formula tadi. Delta P is equal to mv minus mu. Jadi kita guna balik benda ni. So delta P is mv minus mu. Awak kena hati-hati bab final dengan initial velocity ni. And then kadang-kadang awak kena tengok kalau dia ada gambar objek tu ke kiri atau ke kanan, then awak kena tengok kalau contoh dia ke kanan dia V positif. Kalau dia ke kiri V negatif. Ataupun kalau objek tu jatuh ke bawah V negatif. Bila dia rebounce balik V is positif. Benda tu awak kena pay attention juga. Tapi dalam soalan ni tak ada masalah sebab dia tak ada bagi tahu in detail objek tu bergerak ke mana. Jadi kita buat je dia bergerak ke kanan. Saya factorizekan mass ni. So V minus U. And then delta P is equal to 10T. Mass is 5. V kita nak cari and U is 10. So akan dapat V equal to 14 meter per second. So this one is another mark.